iaitu pada zaman beliau menjadi Perdana Menteri lah, Datuk Seri Anwar Ibrahim dibebaskan. Baik, hari ini KPKM mengeluarkan satu siaran media berkenaan dengan penyelarasan harga kawalan maksimum bagi benih padi sah di bawah insentif benih padi sah, iaitu bagi peringkat borong daripada RM54 kepada RM52 per kampit 20 kilo. Untuk di peringkat runcit pula daripada RM58 kepada RM56 berkuat kuasa pada esok 15 April 2025. Di hujung hari ini kita menerima berita kematian bekas Perdana Menteri yang kelima, Tun Abdullah Ahmad Badawi, yang telah pergi pada usia 86 tahun. Walaupun Pak Loh tidaklah lama sebagai Perdana Menteri, tapi ada satu jasa dia yang sangat berharga yang takkan dilupakan oleh para penyokong reformasi, iaitu pada zaman beliau menjadi Perdana Menteri lah, Datuk Seri Anwar Ibrahim dibebaskan daripada penjara. Dan hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan Perdana Menteri yang ke-10 di saat Pak Loh menghembuskan nafas yang terakhir. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan dikurniakan keampunan oleh Allah SWT.